kita lihat pula perkali B. Now, bila kita nak analisa perkali B, perubahan perkali B kepada graf parabola, kita juga kena lihat perkali A. Now, perkali A bila negatif ya, bila perkali A adalah negatif dan B adalah negatif, kedudukan paksi simetri adalah di sebelah kiri paksi Y. Ke sebelah kiri paksi Y. Alright. Bila A adalah negatif dan B adalah negatif. Maknanya if this is your graph will be something like this. So your paksi simetri will be on your left daripada paksi Y. Bila A adalah negatif, B adalah positif. Then kedudukan paksi simetri kamu adalah di sebelah kanan paksi Y. So your graph will be something like this. Dan bila A adalah negatif dan B adalah kosong, your paksi Y would be your paksi simetri. Right, your paksi Y will be your paksi simetri. So basically, nilai perkali B itu menentukan kedudukan paksi simetri. Tapi kita perlu ambil kira nilai perkali A sama ada negatif atau positif. Now, bila A adalah positif, sama juga B negatif, kedudukannya adalah di sebelah kanan. Bila B adalah positif dan A adalah positif, kedudukannya adalah di sebelah kiri daripada paksi Y. Dan bila A adalah positif dan B adalah sifar, paksi Y adalah paksi simetri. Jadi, kesimpulannya adalah bila A dan B, bila A dan B mempunyai tanda yang sama, sama ada positif ataupun negatif, kedudukan paksi simetri adalah di sebelah kiri. Right? Sebelah kiri. Bila tandanya adalah sama. Tak kisahlah positif ataupun negatif. Kamu perhatikan. Yang ini negatif kan? Yang ini negatif kan? Tengok kedudukan dia di kiri. Yang ini positif. Yang ini positif. Tengok kedudukan di sebelah kiri. Bila tanda matematik A dan B adalah berlainan, kedudukannya adalah di sebelah kanan. Dan tak kira A itu positif atau negatif, bila B adalah sifar, paksi Y adalah paksi simetrinya. Okay? Now, last kali ialah pemalar C. So, bila pemalar C berubah, apa akan berlaku kepada graf fungsi kuadratik itu? Now, pemalar C adalah pintasan Y. Okay? Ia adalah pintasan Y. Pintasan Y bermaksud di mana graf itu memintas paksi Y. Right. Bila pemalar C berubah, graf kamu akan bergerak, ya, bergerak sama ada ke atas atau ke bawah. Right? Okay. Now, katakan ini adalah bila C adalah sifar, kedudukannya adalah pada asalan. Now, katakan sekarang C berubah kepada positif 5. Apa akan jadi? Graf ini, keseluruhan graf ini akan bergerak ke atas. Kedudukan baru di mana dia memintas pada kedudukan Y sama dengan 5. Right? So, itu sahaja berkenaan dengan pemalar C. So, pemalar C itu adalah straightforward. Graf itu sama ada akan menaik ke atas atau menurun ke bawah.